Sebaliknya, rukun negara ialah asas yang membentuk jati diri rakyat Malaysia. Jika setiap rakyat benar-benar menghayati prinsip-prinsipnya, nescaya negara kita akan terus aman, harmoni dan dihormati di persada dunia. Pada hari ini, saya ingin mengupas 3 prinsip rukun negara yang amat penting dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum dan agama, kita diajar untuk mempercayai serta menghormati agama masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan bukan sahaja mengajar kita beribadah, malah mendidik kita supaya sentiasa bersikap jujur, amanah, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Seseorang yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan berfikir sebelum melakukan sesuatu yang boleh merosakkan dirinya, masyarakat maupun negara. Oleh itu, prinsip ini menjadi benteng yang melahirkan masyarakat yang saling menghormati walaupun berbeza kepercayaan. Bukankah keamanan bermula daripada hati yang dipenuhi nilai-nilai murni? Hadirin sekalian, prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Raja merupakan lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita hendaklah menanam rasa cinta akan negara, menghormati institusi diraja serta sentiasa mempertahankan keamanan tanah air. Kesetiaan kepada negara bukan hanya ditunjukkan ketika menyanyikan lagu negaraku atau mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya, kesetiaan itu dapat dibuktikan melalui tindakan harian seperti mematuhi undang-undang, menjaga harta benda awam, menghormati kepelbagaian kaum serta berusaha menjadi pelajar yang cemerlang dan demi masa depan negara. Ingatlah, negara yang maju bukan hanya dibina oleh bangunan yang tinggi, tetapi dibina oleh rakyat yang tinggi semangat patriotismenya. Hadirin yang saya hormati, prinsip yang ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam dunia yang semakin moden dan dipenuhi media sosial, adab semakin penting untuk dipelihara. Kesopanan bukan hanya melalui tutur kata, malah melalui tingkah laku, cara berpakaian, cara berkomunikasi dan cara kita menghormati orang lain. Sebagai pelajar, kita mestilah menghormati ibu bapa, guru serta rakan-rakan tanpa mengira kaum dan agama. Di media sosial pula, kita perlu berfikir sebelum menulis atau berkongsi sesuatu agar tidak menimbulkan kebencian dan perpecahan. Bak kata pepatah Melayu, bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan pekerti. Oleh itu, marilah kita memupuk budaya berbudi bahasa agar masyarakat Malaysia terus dikenali sebagai masyarakat yang sopan dan berakhlak tinggi. Hadirin sekalian, kesimpulannya, 3 prinsip yang telah saya uraikan iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara serta kesopanan dan kesusilaan merupakan tunjang kepada perpaduan dan kemajuan negara. Jika setiap rakyat mengamalkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan seharian, sudah pasti Malaysia akan terus kekal aman, makmur dan disegani oleh dunia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu ungkapan untuk kita renungkan bersama. Rukun negara bukan sekadar untuk dilapaskan